Okay guys, sekarang ni kita berada di stesen bas MUA dan apakah kita nak buat sekejap lagi, Nasha? Kali ni kita kat stesen bas MUA. Shen, sekali lagi saya cakap, tepi tu ada macam muara sikit. Tapi kita nak cari orang tanya, tahu tak Kap Prik tu apa? Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Abang ni macam minat motor je. Adalah minat lah sikit-sikit. Abang tahu Kap Prik tu apa tak? Kap Prik motor kan? Kap Prik perlombaan motor lah. Abang tahu tak apa tu Kap Prik? Pasal motor je lah. Akir Aziz. Akir Aziz. National Motorcycle Championship. Orang kata baik kita bersosial daripada kita main phone. Nanti macam dengar dah. Kak, tahu tak Kap Prik tu apa? Tahu? Tahu. Kalau macam tu, cuba bagi tahu kenapa kita ada kat sini. Sebab minggu ni dia akan buat dekat Litar Lumba Tangkang. Kak kenal tak salah seorang pelumba Malaysia? Kenal? Siapa Uzi. Syarul Yuzi. Abang pernah pergi race Kap Prik tak? Nah, Kat mana? pernah tengok je lah. Dekat mana? Dekat KL. KL kat mana? Sepang. Oh, dekat Sepang. Kap Prik best. Kap Prik memang best. Wow, habis licin semua baju. Ramai betul yang tahu pasal Kap Prik kan, Nasha? Ramai peminat Kap Prik yang kita pun tak sedar sebenarnya peminat Kap Prik ni berluasa. Apa-apa pun kita dah tak sabar. Ada happy bag, dapat menang motosikal. Korang terus follow kita orang punya social media di Facebook, Instagram, YouTube, macam-macam lagi. Datang tangkap, masuk percuma. See you guys there. Bye-bye. Ta-na-na-na-na-na.